guys, Assalamualaikum semua. Jadi ini merupakan episod yang seterusnya, iaitu episod yang terakhir, di mana kita akan memberitahu apakah impak yang kita berikan kepada penerima yang akan kita bantu pada Kembara Tengkujuh. Macam saya mention di episod yang lepas-lepas, kita tahun ini Yayasan Fuad Malaysia akan membantu ataupun menyantuni seramai 2,000 penerima. Jadi cara dia, kita akan pergi serapat-rapatnya kepada penerima. Kita akan hantarkan bantuan sehingga di depan rumah. Macam mana? Okey ke? Okay guys, jadi setiap biji FT dan juga barang-barang keperluan yang lain seperti bihun, susu pekan, mi segera dan sebagainya tu, kami hantar kepada mereka hanyalah untuk bekalan keperluan asas sepanjang diorang menghadapi monsun timur laut. Okey. Jadi Kembara Tengkujuh ni bukan kita hanya memberikan bantuan ataupun bakul makanan. Kita juga nak memastikan komuniti ni biar diorang terurus dan sentiasa bersedia selamat sepanjang musim hujan monsun timur laut ni. Okay guys, jadi itu sahaja sedikit impak yang boleh saya ceritakan kepada golongan sasaran kita sewaktu Kembara Tengkujuh. Jadi macam mana? Kau puas hati tak? Jadi maka dengan ini berakhirlah episod Kembara Tengkujuh. Nak bantu komuniti yang terkesan? Klik link di bio dan sumbang hari ini. Dan satu mesej daripada saya, RM100 dapat membantu satu buah keluarga.